Tradisi tahunan Majlis Korban Media Prima Berhad terus menjadi acara bermakna yang bukan sahaja menzahirkan ibadah, malah mengukuhkan jalinan ukhuwah dalam kalangan warga kerjanya. Program Anjuran Surau MPB di Balai Berita Jalan Riung hari ini menyaksikan kaki tangan daripada pelbagai jabatan bergotong royong menjayakan ibadah kurban. Pengurus program Muhammad Sattar Mat Yusof berkata, sebanyak 10 ekor lembu dan 5 ekor kambing dikorbankan tahun ini membabitkan penyertaan 75 peserta. Amat memberansangkanlah sebab tak sampai 2 jam lagi saya rasa, tapi hampir-hampir dah nak siap untuk semua. Yang bahagian keluarkan daging besar sudah siap, cuma sekarang ni proses timbang aja. Penyertaan yang dibuka sejak tahun lalu itu mendapat sambutan menggalakkan apabila ia turut dipermudahkan melalui kemudahan potongan gaji bulanan yang diselaraskan Jabatan Sumber Manusia bagi urusan ibadah ini setiap tahun. Majlis turut disertai sukarelawan yang membantu proses penyembelihan, melapah dan pengagihan daging korban. Kerjasama memang sangat memberasakanlah daripada petugas-petugas semua, cara diorang ajar kita first time, walaupun first time tapi diorang tunjuk ajar kita macam mana gunakan untuk melapah dengan baiklah. Agihan korban disalurkan kepada beberapa kategori asnaf melibatkan 10 rumah kebajikan di Lebah Kelang. Antaranya termasuk Pusat Jagaan Kasih Murni, Pertubuhan Rahumah Darul Fakir, Rumah Penyayang Darul Ilmi, Pertubuhan Baitul Ihsan Al-Hairi serta Pertubuhan Asnaf Al-Barah Malaysia.